Uwais Al-Qarni. Dunia orang tak kenal. Uwais Al-Qarni ni Nabi beritahu. Bila Nabi jumpa Sayyidina Umar, jumpa Sayyidina Ali, Nabi kata, ya Umar, wahai Ali, dengar baik-baik. Kalau kamu jumpa seorang lelaki namanya Uwais daripada kabilah Qarni, daripada Yaman, kamu kalau jumpa dia, kamu minta dia tolong doa untuk kamu. Minta dia doa kepada kamu. Hebat. Umar dekat ahli syurga, Nabi jamin syurga. Tapi Nabi pesan, ya Umar, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, kamu minta dia tolong doa pada Allah Ta'ala. Ya. Dia ni tuan sekalian, seorang lelaki yang pernah kena penyakit sopak. Seorang anak yang sangat menghormati ibunya. Dia bukan sahabat Nabi. Semua ulama kata dia bukan sahabat. Walaupun dia hidup zaman Nabi, ya, cuma dia tak jumpa Nabi. Kan syarat seorang tu dipanggil sahabat. Apa syaratnya? Syarat nak jadi sahabat kan 3. Ya. Pertama, beriman dengan Nabi tu. Kalau tak beriman, orang tak panggil sahabat. Jangan tu tak panggil Abu Lahab sahabat Nabi. Abu Lahab ni walaupun jumpa Nabi, tak beriman, dia bukan sahabat. Yang kedua, hidup sezaman dengan Nabi, ya, baru dipanggil sahabat Nabi. Kalau hidup bukan zaman dengan Nabi, bukan sahabat. Yang ketiga, pernah jumpa Nabi secara live, secara apa ni, berdepan, sekurang-kurangnya sekali. Kalau mimpi, tak. Mimpi jumpa Nabi, orang tak panggil sahabat. Pernah jumpa. Uwais Al-Qarni hidup zaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, pergi ke Madinah nak jumpa Nabi. Kebetulan Nabi keluar, dia tunggu Nabi di Madinah, Nabi tak balik. Dapat mesej utusan daripada Yaman beritahu mak dia sakit tenat, mak dia suruh balik segera. Uwais Al-Qarni pergi jumpa Aisyah, ya, beritahu Aisyah, aku datang daripada Yaman ke Madinah ni betul semata-mata nak jumpa Nabi je, kerana aku rindu sangat dengan Nabi, ya. Tapi ibuku sakit, aku kena balik segera ke Yaman. Sampaikan salam aku pada Rasulullah. Was bertolak balik ke Yaman, tak lama Nabi sampai ke Madinah. Selisih, tak ada rezeki. Dia balik ke Madinah, Nabi sampai, Was bertolak balik ke Yaman. Aisyah kata, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki datang jumpa kamu, rindu sangat jumpa kamu, datang daripada Yaman, ya Allah, berjalan kaki daripada Yaman ke Madinah. Bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta, jalan kaki ke Madinah nak jumpa kamu, ya Rasulullah. Nabi SAW mengirim jubah yang Nabi pakai kepada Uwais Al-Qarni. Ada sahabat lagi berniaga ke Yaman, Nabi tangga jubah dia, Nabi lipat, Nabi kata kirimkan kepada Uwais Al-Qarni. Jubah tu masih ada sampai kali ini. Kalau tuan pergi ke Topkapi, di Museum Islam di Turki, tuan-tuan boleh tengok jubah yang Nabi hadiah kepada Uwais Al-Qarni, dijaga oleh keturunan Uwais Al-Qarni sampai kali ini. Nabi kata kepada Umar Al-Khattab, bila Umar tanya Rasulullah, macam mana aku nak kenal? Nabi kata dia ada tanda putih pada tapak tangan dia. Setiap musim haji, Umar ni mencari Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Umar pergi kemah mana? Kemah orang Yaman ni. Ada tak nama kamu, nama Uwais Al-Qarni? Ada tak? Tak ada. Tahun depan Umar datang lagi tanya, ada tak orang bernama Uwais Al-Qarni kabilah dari Yaman? Tak ada. Kena tahun tu, ada tak daripada kabilah Yaman? Ada. Ya. Ada di kalangan kamu yang nama Uwais Al-Qarni? Ya. Seorang lelaki kata ada. Tapi dia ni tidak menyetujui. Umar pergi jumpa dia. Umar bersalam dengan dia. Umar tanya, siapa nama kamu? Dia kata, nama aku Abdullah. Kata Umar, tengok tapak tangan dia, ada bekas macam mana disebut. Kata Umar, kamu Uwais Al-Qarni, betul?
Dia kata, benar. Kata Umar, Nabi pesan pada aku dan Ali, kalau jumpa kamu, Nabi suruh kamu tolong doa pada Allah Ta'ala, Allah ampun dosa aku, Allah merahmati aku. Sebab apa? Sebab kata Nabi, Uwais Al-Qarni makhluk di langit, bukan makhluk di bumi. Orang hebat, bumi tak kenal dia. Di kalangan kita ni mungkin ada. Orang tak masyhur, tak ada miskin, hidup susah, tak adalah, tak pangkat-pangkat, orang tak kenal dia. Tapi Allah kenal dia, malaikat kenal dia. Hebat tengah malam tahajud, hebat baca Quran, hebat bersedekah, hebat derma, ikhlas dia, mungkin ada. Tapi kita tak tahu. Ya. Kita masing-masing jaga amalan kita dengan Allah Ta'ala sebaik mungkin.